Assalamualaikum, welcome back to my channel YouTube guys. Setelah motor dah sold, hari ni aku on the way ke Kuantan lah. Sebenarnya nak pergi beraya rumah abang aku. Jadi on the way ke Kuantan, kita akan singgah makan lemang toki. Dah jarang makan lemang lah tu hari kan. Kita nak makan lemang toki lah. Singgah makan untuk cabut sambung perjalanan ke Kuantan guys. Hari ni kita pandu arus ke Kuantan. Kita pandu arus. Tu hari kita dah pandu Innova. Kita try pandu arus jalan jauh macam mana. Okay, stay tune guys. Seperti biasa, sebelum memulakan perjalanan, kita top up minyak dulu dekat BSP Karak ni guys, tempat perjumpaan. Tapi hari ni lengang guys, lengang, tak ada orang, panas. Kosong. Okay, kita isi minyak dulu guys. Isi minyak dulu. Okay, dah siap isi minyak, dah full. Isi RM50 pun tak ada satu takut lagi tak full. Yalah, menangkan minyak mahal kan, kita guna arus lah. Kalau kita dua je kan, tengok perjalanan ni berapa kali dah isi minyak. Jom, let's go. Okay, kita mau ambil terowong guys. Dengan Highland S. Sudah memasuki terowong guys. Lama dah tak datang sini. Kita singgah dulu makan lemang toki. Yes, nama tu. Sampai. Okay geng, dah sampai. Jom lah, kita makan dulu. Jom lah, lapar ni. Lagi apa? Okey, dah siap makan. Memang masih lagi sama rasa dia. Sedap. Okey, jom kita teruskan perjalanan kita ke Kuantan guys. Okey geng, video untuk pergi ke Kuantan, footage dia tu hilang guys. Aku pun tak tahu kenapa hilang. Jadi aku minta maaf kepada korang semua. Footage aku pergi beraya dekat rumah abang aku tu hilang. Mungkin
mungkin terdelete ataupun apa, aku tak pastilah kan. Jadi ni hari keesokannya semalam tu, ni hari aku cek video tu tak jumpa kan, nak edit kan. Jadi minta maaf pada korang semua kerana aku tak dapat post video untuk apa, aku pergi ke Kuantan semalam. Aku hanya dapat post video aku pergi Lemang Toki je lah. Tak apa, next time kalau aku pergi Kuantan nanti majlis perkahwinan anak buah aku akan record video betul-betul. Okay, jangan marah guys. InsyaAllah korang support channel YouTube aku ni. InsyaAllah aku cuba perbaiki sebaik-baiknya. Mungkin aku kena perbaiki dah video aku ni. Bagi aku semangat guys, dengan support korang, tekan butang subscribe, like, share dan komen kat video-video aku guys. Okay, terima kasih kerana sudi menonton video aku yang ni. Ini penjelasan aku lah, sebab aku buat penutup lah kan, sebab aku lupa video footage tu hilang semalam, nak edit hilang. Jadi jumpa lagi next video akan datang. Assalamualaikum, bye bye.